Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada. Apa kabar semua? Baik. Gimana kabar, Ciku? Kabar baik, Pak Roni. Gimana kabar tradingnya, Pak Roni? Bersama Oroko. Oke ya. Oke. Mantap kali itu hari entry-nya. Ah, ada datanya ya di Oroko, Ciku. Oke, terima kasih karena sudah meluangkan masa untuk ujung minggu nih sama saya untuk kita sedikit sebanyak berkongsi tentang setup BBMA, kan? Oke, belum pada tuh apa soalan-soalan yang timbul. Banyak soalan semua. Ada soalan tak? Judang kemarin ya, XAU kemarin saja, Cikgu. Ya, ya. Kan saya bilang tuh buy tuh naik open new high TP, jangan stay. Kayak gitu kan. Oke, yang di YouTube banyak soalan dari awal tadi. Kalau boleh sekarang hasilnya tayang di YouTube. Sebab kita tak simpan di YouTube. Sebab kita buat live maka perjalanan tu YouTube tu bila habis kita habislah. Penjelasan tentang MTF belum sebab belum faham terutama bila masuk TF kedua dan TF ketiga. Cari sini atau setup tenang bila tengok dua TF bawah tu yang tak faham. Okey. Yang mustahak ni nak faham ni dia kena masuk kelas basic. Bila masuk kelas basic dia memahami tentang structure. Bila memahami tentang structure maka di multi time frame bila kita tekankan sikit sebanyak tentang multi time frame maka dia akan jauh lebih lebih faham. Itu dia sebenarnya. Kalau tak pernah masuk kelas basic, saya sarankan masuk dulu kelas basic. Sebab di kelas basic kupasan tentang BBMA, penggunaan step indicator tu saya jelaskan dari awal sebelah pagi, sebelah petang saya pergi kepada fully structure dan structure dalam structure uh, BBMA yang mana melibatkan multi time frame. Jadi kena masuk kelas basic untuk mudahkan faham tentang struktur dalam struktur ataupun struktur BBMA untuk mudah memahami tentang multi time frame. Tapi kalau nak cerita masa-masa keadaan kita buat live, buat analisa ni, nak bercerita tentang multi time frame, dia mengambil masa sebab benda yang paling susah lah, senang cerita, nak menggabungkan 3 time frame ke 4 time frame untuk menjadikan satu setup yang kukuh tu, dia mengambil masa. Dan cara pula kefahaman kita tentang basic tu kena kuat. Bila kita nak betul-betul faham tentang basic, maka di situ structure tu akan jadi mudah. Sebab ketika permulaan kelas basic, kita menceritakan tentang fungsi peranan indikator, step indicator. Lepas tu, kita menggabungkan pula dengan candle di mana yang membentuk structure. Extreme TPOJ MHB itu yang membentuk structure. Ketika structure inilah kita faham, maka di multi time frame mudah untuk kita memahaminya lagi. Tapi kalau sekadar belajar di YouTube, cikgu sana, cikgu banyak cikgu-cikgu di cikgu TikTok, dia tidak menceritakan tentang keseluruhan signal dan setup BBMA. Dia menceritakan di mana nak mencari entry. So maka dalam BBMA bila masuk kelas, pada saya entry ini adalah perkara yang paling akhir. Setelah kita memahami keseluruhan tentang BBMA itu, baru kita akan mencari entry.
Selalunya dalam BBMA Oke, ini oke. kita Terima kasih. tidak mencari entry, tetapi entry itu datang sendiri. Okey? So kita hanya menunggu untuk memulakan entry. Itu bezanya yang kita belajar teknikal selain pada BBMA, kita perlu marking sana marking sini. Tetapi di dalam BBMA, kita tak perlu marking, kita menunggu. Tapi sebelum nak menunggu tu kita kena faham pada keseluruhan bentuk struktur perjalanan market, trend market, arah mana, signal mana, setup mana, time frame mana. Ini yang melibatkan sedikit orang rasa kepayahan nak belajar BBMA. Tapi sebenarnya ia memudahkan kita mencari entry dan menunggu entry di time frame mana, pergerakan market tu di time frame mana. Okay? Apa yang free? Instagram yang free je. Apa yang free? Bancak dah masuk Bancak? Siap, cikgu. Sudah, cikgu. Okey. Alhamdulillah. So, kita ada konfirmasi untuk hotel di sana, maka kita sampai awal satu hari itu kita duduk bersama Banjak dulu, sama tim Siap, Oroku. siap. Lepas tu kita akan sediakan, insyaAllah dari apa perbincangan saya dengan pihak Oroku, dia orang akan sediakan tempat macam bilik apa tu? Meeting Bilik room. mesyuarat, bilik meeting tu, bilik kuliah. Maknanya di situ kita akan membuat keseluruhan penerangan. Siap, cikgu. Dan Tugas Abang Jack sekarang wawarkan untuk tim-tim BBMA di Pontianak untuk hadir. Nanti ya, jamnya, itu tanggal eh, 15-nya. ya, nanti Cikgu datang tanggal jamnya 15. saya akan Ya, maklum kemudian. siap, cikgu. Siap. Baik, mantap. Abang Jack punya entry saya tengok makin mantap. Sudah lama tu kan. Ini berkat dari tunjuk ajar cikgu. Terima kasih, cikgu. Amin, amin. Cikgu InsyaAllah. kelasnya di Pontianak banyak yang berminat. Ya, ada yang terus PM saya mau jumpa, mau ketemu di sana lagi. InsyaAllah. Alhamdulillah. Mana? Insyaallah. Balik dulu. Okey, hati-hati jalan. Jatuh bangun sendiri. Okey, belum ke mana-mana kita terus kepada sedikit analisa untuk peringkat awal. Lepas tu kita minta pihak Oroku untuk memberi penerangan lebih detail dan partner saya Masterpiece Trader untuk sedikit sebanyak penerangan. Okey. So kita akan adakan kelas dari masa ke semasa saya akan update. Just follow yang mana nak di Indonesia, seluruh Indonesia just follow untuk apa maklumat lanjut kelasnya di mana dan tanggalnya berapa. Okey, GBP USD. GBP USD bermula pada daily ataupun weekly kita lihat. So pergerakan-pergerakan kenaikan yang membawa kepada momentum ni. Ini yang harus kita tengok weekly-nya. Cikgu, So, catnya cat. Tak nampak, cikgu. siap. Aku tak share chat, lupa. Nampak dah? Okey, Satu kursi ya, pergerakan cikgu. weekly, okey? Ada? Ada chat Ada, tak? cikgu, ada. Ada. Okey. So, GBP USD. So, maknanya pergerakan GBP ni, dia disebabkan oleh kekuatan kenaikan bermula pada momentum. Tapi setelah kenaikan ni, next tu dia dah tak ada momentum. Candle tu dah close kat dalam. So maknanya alert kita setelah ada momentum, kalau market tak dapat diteruskan lagi dengan momentum yang baru, maknanya kita dah tahu dah. Kekuatan dia hilang. Itu yang kita kata market hilang volume apa semua. Tapi kalau market hilang volume, kita perlu ada structure. Structure yang lengkap. Kalau kita tengok kat sini dah ada ekstrim, walaupun dia bersentuhan. So maknanya ekstrim sudah pun terbentuk, kenaikan diteruskan tu, maka continuation momentum dan reversal momentum, second candle momentum dia masih di dalam, dia tak dapat nak meneruskan closing di luar BB. So maknanya kekuatan Halo, dia dah terhenti. Mas Salam, limpah gaji yang jatuh kembali.
Alah, tidak ada Lumayan tidak itu. masuk. Anak, ambil wifi. Oke, Apa nak udah. cakap ni? Nah, masuk Kun. Okey. So maknanya kalau dalam keadaan-keadaan begini, so maka rujukan yang dikatakan multi time frame tu harus ditengok. Kalau time frame kecil pun tak dapat nak meneruskan kekuatan kenaikan yang macam tu. So maknanya apa? Hilangnya kekuatan pergerakan untuk kenaikan market tu. So selagi candle berada di dalam BB, setinggi mana kenaikan dia pun, lambat laun dia akan melakukan penurunan. Pergerakan dia macam tu. So, yang penting inilah fungsi dan peranan indikator ni yang perlu kita ingat. Kekuatan bila ada candle momentum. Bila candle tidak lagi membentuk momentum, maknanya kekuatan tu tak. Dia berada dalam. So, ketika di dalam itulah kita mula mencari struktur-struktur market menggunakan BBMA ni di time frame yang lebih kecil. Okey. Kalau kita tengok time frame kecil, kan? Daily dah berada kat dalam ni semua ni. Ketika di dalam BB, candle berada di dalam BB, okey? Selepas itu rujuk kepada time frame kecil, ada tak setup yang mengatakan penurunan? Kalau dah ada ekstrim, maka penurunan dah ada. Adakah penurunan ini diteruskan ataupun tidak? Pergi kepada signal dan setup dia. Tengok yang dekat sebelum ni. Dua tempat yang berbeza ni. Ini struktur dia. Kalau tengok di daily, daily pun dah mengatakan ini. Candle tidak lagi melepasi. Dua kali dia buat struktur untuk turun pada time frame kecil. So, kalau gitu, maknanya first approach dia apa? Extreme, TPYJ, MHB berlaku pertukaran arah. So, maknanya penurunan bermula berlaku pertukaran arah. Adakah arah ini membawa kepada kekuatan ataupun tidak? Ini yang harus diperhatikan dulu ni. Ada tak momentum untuk meneruskan perjalanan? Struktur dah lengkap untuk turun. Tetapi adakah kekuatan berserta membawa market tu? Kalau tak ada momentum, maka di sini yang selalu saya cakap dulu dalam video tu lari kuat-kuat. Kerana candle yang berada di low BB ni, dia lebih kurang ini je. Candle berada dalam BB. So, bila candle ada dalam BB, maknanya kekuatan untuk naik ataupun kekuatan untuk turun itu terhenti. Ini yang perlu selalu dimonitor. Okey. Lepas tu, balik kepada yang ini. Berlaku ekstrim TPYJ MHB. MHB ni dia macam-macam bentuk. Ada bentuk dia yang candle-candle ni sampai melebihi daripada ekstrim. Ada yang sama paras, ada yang lebih rendah. Asalkan ada ekstrim, ada TPYJ, ada kenaikan semula. Kenaikan semula itu bergantung pada kekuatan kenaikan tu. Adakah dia mencari top BB ataupun sekadar 5-10. Dua-dua ni adalah MHB. Ini MHB, ini juga MHB. Okey? Dalam keadaan ini kita tengok. Candle arah kukuh berlaku. Ada arah kukuh, satu candle, dua candle. Macam mana ciri-ciri arah kukuh, kau nak tahu, kau masuk kelas. Bukan masa sekarang nak menceritakan arah kukuh tu macam mana. Okey? So, maknanya, arah kukuh dah menunjukkan perjalanan market itu bertukar arah. Daripada kenaikan, hilangnya volume, bertukar arah, membentuk arah kukuh. Selepas tu dia membentuk re-entry. Di mana re-entry? Entry buy ke re-entry sell. So, benda dengan BBMB ni, bila kita memahami tentang struktur dia, so maknanya kita tahu kat mana nak tunggu untuk entry.
Cuma yang jadi masalah trade tak mau jadi duit ni sebab degil. Tak nak tunggu, tak ada sabar, kan? Buat setup sendiri, setup belum siap, kita dah buat siap, kita yang siapkan. So mana benda-benda ini akan berlaku kekalahan dalam trading sebab kita tak sabar. Kalau kata kita sabar, biarlah berapa candle arah kukuh ini membentuk. Biarkan dia. Yang pastinya akan naik untuk mencari re-entry. Sama je ni. Perjalanan ni reject low BB dia masih dalam keadaan arah kukuh kenaikan semula untuk membentuk re-entry pada MA510 dan MACD. Bentuk sama je. So, tunggu. Sabar tu bagi banyak dalam trading. Lepas tu, adakah ini akan diteruskan dengan momentum? Dia masih membentuk arah kukuh lagi. Belum diteruskan dengan momentum. Kenaikan semula untuk membentuk re-entry. Dia bagi lagi peluang kedua. Okey. Penurunan ini adakah akan diteruskan ataupun tidak, kita balik kepada high time frame. High time frame ni yang menentukan adakah high time frame akan membawa pada perjalanan reconfirmation dulu dengan di 4 jam ni dengan momentum. Kalau momentum tidak boleh berlaku pada 4 jam, maka high time frame ni juga tidak akan berlaku arah kukuh. Kerana di multi time frame, arah kukuh di time frame atas, kau ambil nota lah. Time idea tengah datang ni kau tulis. Bila berlaku satu arah kukuh pada time frame yang besar, bawah satu time frame itu adalah momentum. Ada kala berlaku arah kukuh pada time frame yang besar, tetapi satu time frame bawah pada dia tidak berlaku momentum. Itu market nak pusing balik. Struktur dia, struktur yang tidak lengkap pada satu time frame dengan satu time frame yang berbeza. So sekarang kita tengok 4 jam. Adakah 4 jam ni akan membentuk momentum? 1 jam pun tak membentuk momentum. Dah nampak. Kekuatan untuk penurunan di 1 jam tidak pun menyokong 4 jam punya. So, hati-hatilah. Andai kata 1 jam membentuk momentum continuation. Okey? Continuation membentuk momentum. Dan 4 jam ni bergerak sampai ke low BB. Dia masih dalam arah kukuh. Maknanya masih ada validity untuk continue. Sebab dia arah kukuh di 4 jam. 1 jam membentuk momentum. Maknanya sikon dia berlaku. 2 time frame. Okey? Ada soalan? Ada soalan ke tak ada? GBP USD. Tak ada, kita pergi Euro. Euro. Ya. Cik Rosdin. Ada soalan? Tak ada cikgu, tak ada. Tak ada. Okey. Okey, sekarang kita pergi kepada daily di Euro. Euro USD. Okey, Euro USD dalam perjalanan ni dia adalah trending up. Momentum. Re-entry. Continuation lagi momentum dan re-entry. Selepas tu tak ada momentum. So dia ada ekstrim. Ekstrim ni dari bawah sampai ke atas. Okey? So maknanya dalam keadaan ekstrim ada reverse, ada retest, ada TP wajib, semua lengkap, kenaikan diteruskan tanpa ada momentum. Mana ini ada struktur yang dah lengkap untuk daily punya kenaikan itu mula berakhir. So sekarang adakah perjalanan daily ini setelah ada MHB ini akan berlaku candle arah kukuh? Bergantung kepada candle daily hari Isnin ni. Hari Jumaat dah pun tutup, dia tak ada candle arah kukuh. Tidak berlaku pertukaran arah. Confirmation dia
4 jam. 4 jam macam mana? 4 jam sekarang dia membentuk ekstrim. Buy. So maknanya confirmation untuk kenaikan tu tak ada lagi. Kena naik dulu. Kenapa? Daily ni kena bentuk satu re-entry semula. So maknanya kenaikan di daily ni membentuk satu re-entry untuk meneruskan perjalanan penurunan. Okay? Kenaikan ni di 4 jam naik untuk mencari top BB untuk melakukan penurunan. Sebab di 4 jam ni struktur lengkap dah ada. Extreme, TPOJ, MHB, arah belum ada. Hanya ada arah awal untuk membentuk satu re-entry. Dan kenaikan ini untuk melengkapkan struktur kalau struktur penurunan berlaku. Apa kata di 1 jam? 1 jam baru ada arah kukuh. Okay? So, perlu naik dulu. Adakah kenaikan ini hanya sekadar re-entry? Kena tengok 4 jam balik. Adakah kenaikan ini sampai re-entry di 4 jam? Saya rasa kenaikan ini akan mencari di MA510 high. Contoh kenaikan ini mencari 510 high daily, baru akan ada penurunan kalau dia reject pada MA510 high. Sebab MHB pada time frame daily ni sangat cantik. Kalau kata yang mana belajar intermediate, you tariklah ni, line ni. Body ni dengan body ni, dia ada tak divergent dia? Kalau ada divergent dia, maka kita dah tahu. Sebab kalau 4 jam ni jelas kita nampak divergent dia. Okay? Ini pun sama. Shoulder, head and shoulder. So, pattern. Gerakan dia ni. Pattern dia kan. So, maknanya perjalanan ni arah mana sekarang? Nah, itu yang perlu kita tengok. Baru pergi pada 1 jam. 1 jam masih tidak ada momentum di low BB, yang ada momentum dominan di top BB. So mana perjalanan penurunan ni harus dilengkapkan dengan struktur-struktur penurunan pada time frame kecil. Kerana di time frame besar ni yang kita nak menunggu kenaikan untuk membentuk setup, di ketika setup berlaku pada time frame besar, maka time frame kecil kena ada struktur menyokong untuk penurunan. Baru dia jalan. Kita tengok kenapa dia naik. Tak payah tengok jauh-jauh, kita tengok kat sini je. Kenapa dia naik semula? Dan dari setelah kenaikan semula ni, kenapa dia turun? Okey? Ni. Sebenarnya sini, kalau kita kata re-entry buy pun ya. Sebab datang daripada trend buy. Di atas min BB tu maknanya re-entry buy. Kenapa dia naik? Ha. Ini yang gabungan multi time frame di 3 time frame tu harus kita tengok. Pertama sekali dia melakukan rejection pada time frame kedua. Time frame ketiga yang nampaknya kalau tak salah saya dia akan jadi full structure. Extreme, TP wajib, MHB. So di sini berlaku. Extreme, TP wajib, MHB naik semula, turun, membentuk lagi struktur. Sebab bila kita tengok di time frame yang jauh lebih bawah, candle tu banyak untuk menyampaikan kepada setup di time frame besar. Maknanya struktur akan berlaku berulang kali. Struktur buy. Di sini struktur buy, sampai dekat sini struktur sell. Satu candle daily lengkap. Lepas tu berlaku pula hari yang seterusnya structure buy. Berakhir di sini pula structure sell. So 2 hari 3 hari untuk melakukan penurunan. So structure demi structure ni yang perlu kita faham. Adakah structure extreme TPOJ MHB tu pada time frame kecil berlaku pada MB5 dan MB10 di time frame besar? Dia akan berlaku struktur lengkap ni. Kita makin ni struktur lengkap sel pada time frame kecil. So maknanya di sini dia berada pada MA5 10 high di 2 time frame. Dia simple je BBM ini bila you faham.
satu struktur lengkap dan pastinya struktur lengkap itu adalah pada time frame ketiga. Tak kira apa time frame pun, kalau struktur lengkap adalah time frame ketiga. Ini time frame ketiga, kita ambil time frame 1 jam, time frame kedua, time frame 4 jam, berlaku ekstrim. Time frame pertama adalah re-entry pada MB5, MB10. Itu sekuen dia. Sebenarnya, kenaikan daripada struktur lengkap ini untuk menyampaikan kepada setup di time frame besar. Ketika sampai pada setup di time frame besar, maka struktur lengkap berlaku untuk penurunan pada time frame ketiga. Saya harap you clear. Idea lain macam malam ni pakai baju Oroco rasa ni. Tak macam tu semua. Tak pernah pakai baju broker. Hari ni pakai baju broker. Dia punya explanation lain macam. Korang tak tulis rugi lah korang. Itu je cerita dia. Okey, contoh yang kita ambil sekarang ni. Kalau yang ini semua, kita kata time frame besar. Kita account $50. Ketika berlaku ekstrim, maka ketika ekstrim ini, ekstrim adalah time frame kedua. Time frame pertama, dia ada 5-10 high. Tu, pada re-entry MA5 10 high. Time frame ketiga, dia mesti berlaku pada MHB. Ada tak MHB di sini? Kita tengok time frame ketiga. Ekstrim, TP wajib, naik semula MHB. Dia tak boleh lari pada struktur ini. Faham betul-betul struktur. Tak faham, masuk basic. Itu sebabnya sampai sekarang ni, dah tua-tua ni pun masih ngajar orang kat kelas basic. Kalau korang tak nak pergi lagi, tak erti lah nak buat macam mana kan. Masing-masing berangan-angan untuk menjadi jutawan. Tapi usahanya adakah ke tahap jutawan? Okey? Jangan marah. Cikgu mak garang. Okey, tak apa Okey, garang. okey. Tunggu. Kita bukan garang, tetapi penekanan itu yang penting. Terima kasih, Khairuddin. Kau ada kat mana, Din? Johor ke Bintulu? Bang Rahman, boleh faham ya? Pak Wandi? Oh, ada kat JB ya. So, maknanya tiga perkara berlaku pada tiga time frame yang berbeza. Pertama, re-entry. Kedua, ekstrim. Ketiga, MHB. So, maka di sini yang perlu kita tekankan. Kita tengok satu time frame. Simple je. Sekarang kita ambil satu apa lain lah. Benda ni, okey. Sekarang kita tengok. Ini adalah time frame 15 minit. Kita pergi pada satu time frame besar. Senang kita nak buat. Ketika berlaku rejection pada top BB dan ketika itu juga berlaku re-entry pada MB510 dan mid BB. Dua benda yang berbeza pada satu time frame. Tetapi setup dia akan jadi setup yang sama. So, record tak? Record lah. Ini idea dia lain macam lah. Tak kira record jangan bagi kat orang. Record ni untuk rujukan saya. Okey, tengok sini tak? Time frame daily ada satu masa dan ketika dia membentuk rejection pada top BB ataupun extreme di top BB. Pada time frame yang sama juga di daily dia melakukan re-entry. Tetapi dua benda ini adalah dalam kelompok yang sama pada time frame yang berbeza. Itulah struktur yang mengatakan penurunan market ini sedang dikuasai oleh perjalanan momentum tadi. Kenaikan ini kenapa? Okey, kita tengok pada top BB. Rejection pada top BB yang pastinya akan ada re-entry pada time frame atas. Ni. Arah kukuh contoh ada re-entry.
Jelas? Okey, balik kepada daily. Kalau orang tak faham juga malam ni, aku tak kerti yang nak ajar. Betul-betul cakap. Okey, tadi re-entry. Ketika daily di top BB atau extreme. Ketika extreme atau di top BB di daily, maka di weekly adalah re-entry. Okay. Sekarang kita ambil pada time frame yang sama, iaitu di daily juga, tapi setup dia adalah setup re-entry. So, sekarang kita turun satu time frame pula. So, maknanya yang ini akan berada di top BB, yang ini akan jadi full structure. Okey? Ke 4 jam. Berada di top BB, dia ada full structure. Baru perjalanan itu diteruskan. So, maknanya ketika market reject sampai macam ni, kalau kita memahami tentang structure, maknanya kita tak takut. Kita tahu kenaikan ini hanya bersifat sementara. So, maknanya benda yang sama di-apply pada semua time frame. Cuba kau jawab, yang ni apa dia? Ni, apa Din? Wang MHB. jajak BTC sampai mana naik tunggu lah sekejap. Belum sampai lagi. So, dalam keadaan MHB ni, so maknanya kita tahu dah, kalau MHB hanya berlaku pada time frame ketiga dalam multi time frame. So, time frame ketiga sekarang adalah 4 jam. So, maknanya apa? Di daily, dia buat apa? MHB juga. So, maknanya ada lagi time frame yang sedang membentuk ekstrim. Perjalanan ini yang selalu kita tengok. Kita tengok yang inilah pula. Kita ambil yang latest ni. Ini adalah re-entry. Kalau ketika re-entry di weekly, daily buat apa? Adakah dah siap? Ada kukuh re-entry naik untuk membentuk rejection pada top BB, dia akan jadi macam ni lah nanti. Benda yang sama berulang. Lepas tu turun satu time frame, dia jadi apa pula? Dah ada ekstrim. Nak naik buat MHB. Kenaikan membentuk MHB untuk penurunan kerana re-entry weekly. So maknanya weekly ini trending down bermula. So yen akan strong. Faham? Dolar akan weak against yen. Sebab dominan dia sekarang adalah momentum. Dah pun dibagi dah. BBMB dah tunjuk one step ahead. Dia dah bagi signal. Mengatakan penurunan akan berlaku. Tetapi sebelum meneruskan penurunan, ada kenaikan untuk memberi setup. Cari lah, tunggu setup. Tunggu, kau jangan buat setup. Lagi setup tu tak jadi. Okey? Okey, ada soalan lagi? Multi time frame. Di YouTube. Apa tadi tanya YouTube? Pring 86. JJL ni Eman 50. Belum ni BB yang betul. Adib Ahmad. Saya nak cakap satu je lah. Kalau you nak cerita pasal berkenaan dengan ZZL, you pastikan basic you mantap. Kalau you nak belajar ZZL, kalau sekadar hanya pertanyaan, saya rasa jangan you buang masa you. Sebab struktur BBMA melalui struktur dia, keseluruhannya lengkap. Extreme TPYJ MHB, arah, re-entry, continue momentum, re-entry momentum. Ketika berlaku struktur zone zero loss ini adalah struktur yang lain. Sambungan dia daripada struktur lengkap. Okey? Kalau rasa tak puas hati, saya tunjuk.
Saya nak bagi awak faham dan tahu struktur lengkap zone zero loss tu macam mana. Ini struktur lengkap zone zero loss. Esrin TPOJ MHB, okey. Arah kukuh naik reject. Ini perkara biasa. Setelah ada momentum pertukaran pada trend ni, baru market akan berlaku perjalanan zone zero loss. So ini struktur zone zero loss. Dan struktur zone zero loss ini bukan benda yang selalu terjadi. Okey, itu yang saya cakap. Bila masuk kelas basic, faham tentang basic. Lepas tu faham tentang struktur dalam struktur, lanjut kepada intermediate. Kelas intermediate setengah sekali je. Kalau kau tak ambil peluang belajar basic sekarang, kau jangan harap nak masuk kelas intermediate. Intermediate saya pastikan semua faham basic. Okey, saya akan interview tahun ni. Okey, ini struktur zone zero loss. Datang daripada struktur lengkap buy. Naik continue momentum. Pertukaran ni. Momentum pertukaran. Bagi tahulah sikit. Lepas tu akan berlaku continuation. Ini weekly ni. Setahun perjalanan dia takut apa? Kalau kata kita tengok 4 jam. Zone-zone zero loss. Benda yang sama juga akan berlaku. Struktur zone zero loss. 4 jam 2 minggu. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Sama. Perjalanan dia. Tapi kita kena kenal apa yang dikatakan zone zero loss. Kerana zone zero loss ni dia adalah satu struktur dia yang tersendiri. Tak melibatkan benda lain. Datang daripada struktur lengkap basic. Sebab tu kena faham basic. Okey? Jangan banyak-banyak lah zone zero loss. Nanti cerita zone-zone zero loss. Nanti korang dah tunggu zone zero loss. Tak jumpa-jumpa kan kau marah aku pula. Okey? Okey. Sejam lah cakap. Masya Allah. Okey, saya nak menjemput Mr. Presiden ataupun Cik Usman ataupun Cik Irwan, partner saya tu sedikit sebanyak yang mana kekurangan. Okey, so sekarang kita teruskan. Atas permintaan siapa tadi ni dekat pair ni? GN. Ganesh. Pair-pair saya banyak macam ni lah. Saya buat analisa kebanyakannya pada pair-pair yang common. Janganlah minta pair yang pelik-pelik. Sebab tu bila you trade pada pair yang pelik-pelik pada saya. Pelik lah pada saya kan. GZ lah. Sampai apa tu. Pair-pair yang kat belah currency Afrika apa nama? Zimbabwe lah. Itu saya tak tengok tu. Saya pun tak tahu ada ke tak ada. Setengah broker tak ada pun pair-pair tu. Jadi, dia pokok dia macam ni je. Bila kita memahami tentang BBMA, structure, signal setup yang membentuk structure, maka pair mana pun sekali kita tak ada masalah. Kita akan jumpa benda yang sama. Signal dia sama, setup dia yang sama. Cuma time frame yang berbeza itu yang menentukan mati time frame. Okey, macam saya sekarang ni guna BBMA, basic BBMA, intermediate BBMA, signal setup dia. Tapi saya trade EU, GU, EJ, GJ, UJ. Itu yang common yang saya akan trade untuk copy trade. Tapi kalau account saya trade di index US 100, US 30, German DAX, still menggunakan struktur yang sama. So mana tak ada beza. Kalau you trade dekat minyak kelapa sawit ke apa tu? FCPO tu pun sama je. Cuma perlu pada time frame yang berbeza. Mengikut kelajuan ataupun kekuatan pergerakan market. Kalau you rasa you boleh trade dekat stock market sekarang, follow BBMA, sama juga struktur dia. Sekarang ni masalahnya stock market tengah merudum. So, dia orang tak boleh nak sell. Kita boleh sell. Kita two-way market. Stock market single. Perjalanan naik saja. So, tak ada masalah. Continue je. So, okay. Kita pergi kepada index.
US 30. Kawan jangan marah bila tengok saya up US 100 punya entry. So dia structure. Ini structure dia. US 30, US 100 kurang lebih sama dia punya bentuk structure. So saya memilih satu time frame untuk indeks selalunya pada time frame 4 jam punya setup. Kalau dah ada ekstrim, contohnya ekstrim TPOJ MHB, bila market melakukan perubahan arah, sama ada dia meneruskan momentum ataupun tidak, yang pastinya saya hanya menunggu pada point of re-entry. Sama ada re-entry ini bergantung kepada time frame setup mana yang sedang berlaku. Contohnya yang dekat sini. Setup ini adalah setup time frame daily. Kerana daily sedang membentuk perjalanan dia. Ada arah kukuh, ada re-entry. Datang daripada structure lengkap. Ini yang dikatakan structure lengkap. Ini ekstrim. Macam mana ekstrim? Ekstrim MA5 keluar. Lepas tu reverse candle. Retest candle kong balon. Naik sampai MA5 10, BB, TP wajib. Nama pun TP wajib. Tak boleh nak kompromi. TP je. Keluar. So kalau dah satu candle macam ni punya pergerakan di indeks, lumayan. Dah 4,000 pip lebih. Lepas tu market turun membentuk MHB. Ketika MHB ni, apa yang melengkapkan MHB? Balik pada structure. Maknanya MHB ni adalah time frame ketiga. Pergilah 2 time frame ke atas. Tu dia monthly re-entry tu. Sebab tu malam tu tak kesian-kesian. Okey? Selepas tu, balik kepada daily, market membentuk arah kukuh. Bila market membentuk arah kukuh berlaku, maka pastinya akan ada re-entry. Tunggu di re-entry. Kalau tunggu di re-entry, maka 2 time frame bawah dia mestinya berada pada struktur yang lengkap. Okay. Daily, 4 jam mesti low BB. Bila low BB di 4 jam, 1 jam mesti ada struktur lengkap. Maknanya ekstrim mesti ada. So, bila berlaku ekstrim di ketika itu, itulah peluang. Kalau rasa tak puas hati, dia jadi ekstrim sahaja di time frame 1 jam, pergi 15 minit. Kau tengok di 15 minit akan ada yang lebih lengkap. So, dalam indeks, pergerakan dia laju. Maka kalau nak bergantung kepada satu time frame yang besar, kita akan kelewatan dalam entry. Maka cari setup di time frame kecil yang memenuhi kehendak perjalanan time frame besar. So jangan sentiasa tengok pada time frame, satu time frame saja. Contoh ni macam ni. Yang belajar intermediate senyum tapi tak masuk entry. Ekstrim yang mengikut trend, tidak ada TP wajib, tidak ada MHB, market jalan terus. So, sinilah tempat-tempat yang kita nak belasah. Okay? Sama juga yang ini. Yang selalu kita ni setup longkang, setup lubang, setup apa. Ini adalah diamond setup. Tapi kalau nak confluence lebih kukuh, maknanya you kena belajar di intermediate di mana saya memperkenalkan 2 lagi filter iaitu RSI dan CCI yang menunjukkan kekukuhannya setup itu. Setup yang dikatakan diamond, setup diamond tu. So maknanya di mana kekuatan dia. Kau tunggu bulan 9. Ada satu soalan tanya saya ni. Kelas advance BBMB di Indonesia. Kat Indonesia tak ada advance BBMB ke intermediate BBMB ke tak ada. Kena datang Malaysia minggu kedua bulan September setahun sekali. So kalau yang tak boleh datang, nak saya ke sana, boleh. Hanya dengan personal coaching.
Itu maknanya kos untuk datang ke sini atau kos ke sana dan bayaran dia 1,500 USD sama. Okey, tapi kena ingat kos tiket saya, hotel saya, makan anda semua bagaimana? Kena ingat yang itu. Ini tak ada sponsor dari broker. Sebab BBMB Intermediate direct dengan BBMB Team sebab kita kena kenal pasti orang yang dah faham BBMB Basic. Kalau tak faham BBMB Basic, saya boleh lagi negotiate tapi dengan admin dia tak kesiannya. Tak ada BBMB Basic, sorry. Itu ya cerita dia. Sebab kita tak nak orang yang datang belajar, lepas tu tak dapat menguasai dan dia akan rasa kecewa. Sedangkan ilmu tu sangat tinggi level dia. Saya cakap direct ya, sangat tinggi level dia. Kalau kita hanya sekadar belajar ekstrim, hanya satu ekstrim saja, tapi kita tidak mengenali ekstrim mana yang dikatakan ekstrim yang penuh dengan kekuatan pergerakan market. Inilah ekstrim-ekstrim yang perlu diperjelaskan. Okey? So maknanya bila di indeks, saya mencari satu point of entry pada structure. Structure mana yang sedang berlaku, selalunya saya mengambil pada 4 jam. Tetapi dalam masa yang sama, kiranya berlaku setup itu adalah setup pada daily, maka saya akan menunggu di daily dan di 4 jam. Kalau re-entry 4 jam, maka saya akan tunggu di re-entry 4 jam, di low BB 1 jam, dan di MHB 15 minit. Time frame paling kecil saya trade adalah 15 minit. Tapi kalau saya layer, macam you nampak, saya layer macam di time frame 1 minit. Itu tak kesian bila structure ini berlaku. Okay? US 500 sama je cerita dia. Kalau US 100 ini favorite saya. Tengok dalam keadaan sekarang ni. So, kalau kita melihat pada 4 jam, re-entry dan juga re-entry. Okay? Kalau kita melihat di 4 jam juga, di sini berlaku rejection. Bila berlaku rejection, maka kita dah tahu kenapa. Time frame mana yang membentuk re-entry. Bila candle break through 5, 10 low dan mid BB, destinasi dia mencari low BB pada 4 jam. Sebab apa? Ini yang perlu kita cari. Kenapa dia mencari low BB? Tengok di daily. Kerana dia datang daripada candle arah kukuh. Bila arah kukuh daily, maka akan terbentuk re-entry pada daily. Okey? Bila terbentuk re-entry pada daily, maka kita dah tahu yang pastinya satu time frame bawah pada dia akan mencari low BB. Itu multi time frame, 3 time frame tak boleh tinggal. Yang penting sekali kita tengok di mana berlakunya re-entry pada time frame mana. Baru kita mencari setup dan structure di time frame bawah dia untuk memulakan entry. Okay? Cuba kita tengok yang ini. Apa dia cerita ni? Weekly extreme, monthly re-entry. Habis. Oh, tak ada. Okey, ada ke tak ada yang Instagram? Instagram Ada dulu. Tak, Instagram. Okey, apa? Saya dah lewat. Dia lama masuk. Alright. Saiful. Terima kasih Saiful. So, dalam macam mana? Oh, okey. Sorry. Dari Instagram tadi terputus sekejap suara. So, maknanya kita ulang sikit untuk dia orang. Kalau berlaku re-entry
ataupun datangnya bermulanya daripada arah kukuh di satu time frame besar, maka perjalanan itu akan mencari kepada re-entry di time frame besar. Kerana apa? Kerana signal ini adalah signal time frame besar. Kalau tengok pada satu time frame, kita akan terbabas. Okey, kita tengok pada time frame 4 jam. Sekarang di daily arah kukuh, maka 4 jam mesti buat momentum. Nampak? Tapi tak ada momentum, market melakukan rejection. Sebab tu bila tidak ada momentum, market melakukan rejection. Kenapa? Kerana signal-signal kekuatan dia adalah datang daripada time frame besar. Bila time frame besar membentuk re-entry, maka time frame bawah pada dia pastinya mencari low BB. Kenapa mencari low BB? Kerana itu struktur dia. Struktur yang terbentuk dengan sendirinya. Bukan saya buat. Bukan saya share dengan Syah. Syah kau tolong buat macam ni, maka nak berjalan macam ni. Bukan. Dia terbentuk secara tersendiri. Okey. Selepas tu, baru kita melihat pada time frame ketiga, adakah struktur yang menyokong kenaikan pada time frame besar. Okey. Okey. Sekarang ni time frame 1 jam buat re-entry. Momentum re-entry. Yang ini setiap hari kita kupas. Okey. Bila berlaku momentum, pasti ada re-entry di time frame 1 jam. 4 jam tak ada apa. Kosong. 4 jam ada MHB. Ini hanya rejection di 4 jam. Kenapa? Kerana struktur ini adalah struktur penurunan setelah ada signal kenaikan. Dia kena turun untuk membentuk setup. So, turun lagi bawah dia, maknanya sedang membentuk struktur lengkap. So, maknanya kalau nak buy, bagilah ada Extreme, TPYJ, MHB, and then buy lah sambung. Ya, Bang Rahman? Mana Bang Rahman? Ya, cikgu. Siap. Tunggu struktur ni bagi siap, bang. Extreme, TPYJ, MHB, baru dia boleh jalan. Okey, cikgu. Weekly, kan saya dah cakap. Bang Rahman tunggu untuk re-entry sell tak balon. Saya kata tak boleh balon, market belum habis naik lagi. So, ternyata kenaikannya akan diteruskan. Kalau nak balon, tunggu daily bagi ada struktur lengkap. MA5, 10, MIBB ni semua berlaku Extreme, TPYJ dan MHB, baru kita sell balik. Okay? 4 jam juga masih belum jelas sebab 4 jam masih belum ada Extreme. So, maka perjalanan ini penurunan disebabkan 4 jam ni ada momentum untuk membentuk re-entry. So, maka pergerakan yang malam tu saya buy tu sebab confirmation pada struktur lengkap di daily. Extreme, TPYJ, MHB. Kat sini terlepas. Kat sini dapat sikit. Yang kat sini saya bagi cukup-cukup. Kan? So, maknanya kita identify. Kita identify pergerakan itu pergerakan hala tuju dia ke mana dan destinasi dia ke mana. So, atas signal dan setup apa? Kalau macam ni pula. Kenapa re-entry ni terlajak? Dan market sedang melakukan penurunan. Kenapa? Kerana kita tidak melihat time frame lebih atas. Kita tidak bersedia untuk menunggu di mana sebenarnya signal yang datang. So, weekly yang memberi signal. Weekly membentuk momentum, maka weekly lah akan naik untuk memberi re-entry. Kalau kita melihat pada daily, maka daily kita akan jumpa macam ni lah. Bila kita mula sell, lepas tu market melakukan perubahan arah, kita jadi goyang, kita cut loss, lepas tu market jalan semula, kita hati panas. So, maknanya, dalam membentuk momentum di satu time frame bawah, harus dilihat satu time frame atas, ada tak signal dia? Kalau ada signal di time frame atas, maka re-entry ataupun setup akan berlaku pada time frame atas. Dia tak boleh tinggal. Dia kena ambil dia punya setup untuk meneruskan perjalanan di time frame
atas dia. So maka re-entry di time frame kecil selalunya akan terbabas. Okey? Jelas? Ada soalan? Untuk yang sulit dipahami, re-entry-nya tempatkan di mana sering ragu. Aku pun tak faham apa soalan kau tanya. Okey? Pak tanya, belajar intermediate berapa bayaran? Okey, intermediate dia ada dua bayaran. Satu untuk local Malaysia, harganya 1000 USD. Kalau selain pada Malaysia, 1500 USD. Yang sebenarnya harga dia intermediate adalah 2000 USD. Saya memang tiap-tiap tahun bagi diskaun. Okey? Jangan risau. Dan rate, kita akan tentukan rate yang mana mungkin sedikit bawah daripada rate semasa untuk trader-trader yang untuk menyertai kelas tu dapat pertukaran exchange rate lebih rendah. Ada kelebihan dia untuk membayar, kalau yang outstation tu boleh bayar hotel. Makan dah kita tanggung 2 hari. Maknanya 2 hari, 9 pagi, 5 petang, hari Sabtu dan juga hari Ahad. Makan fully support pagi, tengah hari dan petang. Makan special untuk intermediate. Kalau untuk basic, kelas sponsor, itu kau tanya broker. Dia nak bagi special ke tak special ke? Tapi selalunya broker akan bagi makan special siap dengan apa? Goodie-goodies lagi. Alright. So, last kali sebelum kita tutup dah pukul 10.40 lebih Patut apa? Patutnya pukul 10. 10.30. Saya pergi kepada, ada pair-pair yang lain yang nak tanya. Saya bagi peluang untuk yang nak saya cuba explainkan, buat analisa sedikit sebanyak pada pair apa. BTC, cikgu BTC. BTC tak boleh trade lagi, kita baru nak buat. Salam cikgu, Go dah terlepas yo. Go belum? Belum lah. Belum Go, sabar Pak. BTC, mana BTC? Semua menunggu Go, kau tanya BTC Bapak. Okey, BTC kalau dilihat daripada perjalanan dia membentuk sedang. Saya cakap ni divergent buy. Extreme TPOJ MHP naik reject, dia turun buat sekali lagi extreme. Maknanya double extreme menguasai perjalanan pergerakan market pada time frame daily. So maknanya apa? Bila berlaku double extreme ni, dia mewakili MHP. Bila mewakili MHP, perjalanan diteruskan dengan apa? Signal perubahan arah. Selepas itu ada re-entry. Ni clear ni benda ni. Kalau tak faham lagi, tak berhenti lah aku nak cakap macam mana. Lepas tu, bila berlaku re-entry, kekuatan re-entry datang daripada double extreme, divergent buy yang mengikut trend time frame besar. Dia diteruskan dengan momentum. Bila ada momentum, ada re-entry. Ini kau tunggu apa ni siang tadi? Kan kemarin. Sudah So, masuk time cikgu. frame kecil. Sudah masuk, cuman lepasnya kapan ya cikgu ya? Dari 74.000 cikgu. Kita lepas lah sekarang. Masih hold lagi kah? Wang Jogja. Masih. Amin. Minggu terakhir di 93.000. Alhamdulillah. Nanti saya ke Bandung, kamu turun ya Jogja, Bandung nggak jauh Pak. Siap cikgu. Okey, bercanda aja Pak. Kalau dilihat pada kekuatan BTC ni, maknanya di sini kita dah tahu dah kekuatan meneruskan perjalanan, lepas itu mencari re-entry. Okey, bila sampai pada re-entry, kamu tahu apa yang harus dibuat? 2 time frame, 3 time frame. Mana time frame kedua pastinya di low BB. Time frame ketiga pastinya MHB. Masih hold position.
Masih Cikgu, masih nambahin di 93.000 masuk lagi Amboi. kemarin. Nambahin lagi itu yang nggak enak didengar. Oke, sekarang kita tengok. Di sini strukturnya ekstrim, TP wajib, MHB, arah kukuh. Balik kepada daily. Benda yang sama, ekstrim, TP wajib, dia tak ada MHB, sebab dia ada double ekstrim, dia terus membentuk arah kukuh. So, perjalanan di H1, time frame 1 hour, maknanya diteruskan. So, sekarang okey. Apa yang berlaku? Divergence cell. Kerana apa? Kerana turun untuk membentuk satu setup baru di H4. Atau dia daily. So, maknanya lihat dulu. H4 membentuk MHB. Kalau MHB sampai pada re-entry. Adakah re-entry ini sudah berlaku pertukaran arah? Belum ada arah kukuh. Kekuatan naik masih didominasi oleh momentum dua candle A4 tadi. Sebab daripada kenaikan sebelum ini dari penurunan kepada kenaikan tidak ada lagi momentum di low BB. Yang ini struktur lengkap. Ekstrim, TP wajib, MHB. So, struktur lengkap pada satu time frame ni membawa kepada kenaikan, continuation dengan momentum. Maka di low BB tidak ada lagi momentum, tidak ada lagi yang mengatakan kekuatan untuk penurunan. So, tidak ada momentum di low BB, maka yang ada momentum di top BB. Sambung lagi. Bila ada momentum, pastinya ada re-entry. Tambah lagi. Ditambah. Okey, kalau di keadaan sebegini, maka kita tahu sideway yang panjang membentuk setup di time frame atas. Tinggi. So, maknanya daily-nya re-entry. Ayat saya ulang sudah 20 tahun benda yang sama. Dan setup berulang sepanjang masa, sepanjang minggu, setiap hari. Ada saja. Kalau tak ada, di weekly, nya apa? Long time ago saya dah cakap. Weekly sudah habis. Kan? Alhamdulillah, Cikgu. Tu. Ekstrim mengikut trend. Kamu tengok ni, ekstrim ini dengan ekstrim ni adalah benda yang sama. Tak perlu ada MHB, tak perlu ada TP wajib. Maka jalan terus. So, maknanya jalan terus. Move on. Perjalanan tu kenaikan, diteruskan. Okey? Ada lagi soalan? Cukup, Cikgu. Apa dia? Stay hold. Ni Bitcoin ke? Ni Bitcoin. Ni Bitcoin. Bitcoin ni dari lama dah. Saya cakap ini dah berminggu-minggu. Saya cakap ini ekstrim yang kuat untuk meneruskan perjalanan. Ekstrim ini adalah ekstrim ulangan daripada sini. Sideway membentuk setup. Ini sideway yang membentuk setup. Kalau tak percaya, ini adalah re-entry monthly. Ini adalah benda yang sama monthly. Dua-duanya re-entry monthly. Ini monthly. So, maknanya benda yang berulang. So, kenapa dia jadi re-entry monthly? Kerana sini ada momentum, sini juga ada momentum. Bila ada momentum yang pastinya dia ada re-entry. Di mana nak re-entry? MA5, MA10. Korang kalau asyik nak depo, sayang nak belajar, sampai bila lah korang depo? So, mana yang penting, masuk kelas. Belajar. Bila belajar, maknanya menambah ilmu. Bila nambah ilmu, trade lagi santai. Orang happy. Tak gitu orang Jogja? Siap Komandan. Wah, santai ya. Nanti siap di Oroku tentang BTC, pindahkan akaun trade di BTC dengan Oroku sama saya, Pak. Siap, Cikgu.
Okay. Jumpa ya nanti Bandung. Siap. Standby. Oke. Ada lagi soalan? Terima kasih, sudah cukup Cikgu. Sudah cukup. Sudah kenyang. Oke, last pair. Sebelum nak tutup. Kat sini ada pusat rawatan juga sampingan tu bekam. Mana gol? Okey, ni gol. Okey, siapa yang nak buat analisa gol? Apa penceritaan gol? Suatu soalan dari Sandra D. Cikgu, kalau ada momentum sell, apakah boleh kita buat sell limit atau harus tunggu candle kedua bearish? Kalau ada momentum sell, okey, momentum sell di bawah, apakah boleh kita buat sell limit atau harus tunggu? Dia senang dia. BBMA, MA ni bergerak secara dinamik. Berbeza candle, maka MA5, MA10 tu juga akan bergerak. Kalau kita mengambil contoh, contohnya kita mengambil pada jam 4 petang. Kita sell limit ataupun buy limit pada MA5, MA10 di jam 4 petang. Tetapi kenaikan itu berlaku pada jam 5 dan jam 6. Maka MA5, MA10 tu dia bersifat dinamik. Dia akan melakukan penurunan lebih bawah. Maknanya kita letak entry kita, PO kita tu pada tempat yang tak mungkin sampai. Sebab pergerakan tu dah berlaku, dah berlalu. So, sebaiknya untuk entry kalau ada masa, tunggu market mencecah pada MA5, MA10 beralih kepada time frame kedua dan time frame ketiga untuk memulakan entry. PO bukan tak boleh, boleh, tapi you kena PO banyak. Smallerkan lot size, banyakkan layer. Jarak-jarak dia, 1 pip 1 atau 2 pip 1 layer. Okay? So, baru kita akan, market akan mengambil kita punya order tu. Okay? Okay, sama-sama. Alright, so goal. Ada soalan lagi? Ada. Goal, apa yang anda nampak sekarang ni? Jawablah. Air dah habis. Yang terbaik untuk sell. Macam mana? Di H4 Ya. itu kemungkinan minggu depan akan naik, tapi untuk turun lagi, Cikgu. Okay. So dia gini, sebelum menengok H4, lihat dulu pada weekly. Reverse retest. Saya dah cakap dah. Kenaikan minggu ini, minggu yang berlalu, akan ada kenaikan untuk melakukan penurunan. So makanya, di mana penurunan itu akan berakhir? Pastinya di MA5, MA10 pada point of entry. Kerana dah ada 2 candle momentum di sini yang masih belum melakukan re-entry. So, apa yang akan berlaku pada minggu hadapan? Market buka untuk 1 minggu punya candle. Maka daily akan melakukan 5 pergerakan 5 hari. So maknanya akan melakukan satu kenaikan. Kerana daily masih lagi belum melakukan perubahan arah. Hanya berlaku ekstrim, TP wajib, MHB. Di sini Pak Roni. So maknanya akan ada kenaikan di daily. Kenaikan di daily ini adalah untuk membentuk shadow pada weekly. Apa yang ada dalam shadow? Masuklah intermediate. Saya akan ceritakan di setiap shadow ni ada maknanya yang tersembunyi yang kita tidak melihat dan kita tidak nampak. Kalau di dalam client intermediate, saya akan ceritakan setiap shadow. Itu yang saya cakap tu, entry di setiap candle. Maka candle mana yang nak kita entry dan time frame mana. So maka apa yang saya nampak, kenaikan ini untuk membentuk satu Sell, re-entry sell. Re-entry sell dan membentuk shadow weekly membawa kepada TP wajib weekly.
Yes. Ketika TP wajib weekly ni you nak kena tahu ini baru kalau dia sampai TP wajib MA5 MA10 baru satu candle. Another week baru candle siap untuk melakukan kenaikan. Minggu akan datang tidak ada kenaikan pada gold untuk kenaikan yang besar. Akan ada kenaikan hanya untuk melengkapkan struktur penurunan di time frame kecil. Kenaikan yang kita nampak ini hanya sekadar untuk melengkapkan struktur time frame kecil, melakukan perjalanan dia membawa kepada setup re-entry di time frame besar. So makanya range akan berlaku. Di 4 jam ni, di 4 ni sama ada dia naik terus ke situ atau sekadar melakukan kenaikan sampai ke sini. Sebab daily akan melakukan kenaikan mungkin candle kecil atau candle besar. Sebab bila next week buka MA5, MA10 ni kan dinamik dia akan melakukan penurunan. Dia tidak akan melakukan kenaikan lebih tinggi. So 4 jam mungkin di sini. So pergerakan 3.300 kenaikan ya? Ya, estimate di 3.300 maksimum. Ya. 32, 33 lah. Terima Range kasih, ini. Cik. Sebab sini kalau kita balik kepada pattern, dia melakukan apa? Shoulder, head dan shoulder. Ataupun kalau di sini kita ambil, break and retest. Maka retestnya hanya pada body atau shadow untuk melakukan penurunan, menyampaikan kepada weekly punya setup untuk kenaikan. Okey, kalau weekly punya setup kenaikan, jauh mana kenaikan itu akan berlaku? Sejauh mana? Kalau nak menyampaikan kepada 5,000 target saya, maka market akan naik meneruskan sehingga hampir kepada 4,000, turun balik 3,500, baru diteruskan kepada 4,000 dan meneruskan kepada 5,000. Itu makan masa mungkin 1 kuarter atau 1 kuarter setengah lagi. So mana antara 3 ke 4 bulan lagi akan melakukan perjalanan yang jauh lebih tinggi. Okey? Oke, Cikgu, terima kasih. Okey. So struktur di time frame kecil ni menunjukkan dia melakukan penurunan untuk sampai low BB. Bila sampai di low BB, maka tidak ada momentum penurunan kerana 4 jam dah ada siap. Extreme TPOJ yang ambil untuk kenaikan membentuk re-entry, mencari re-entry time frame daily. So maka 1 jam tidak berlaku momentum. 15 minit melakukan struktur lengkap. Extreme TPOJ MHB arah. Continue momentum baru turun re-entry baru naik balik. Itu pergerakan cycle. Itu yang penting. Okey? Ada soalan lagi? Cukup lah malam ni nak rehat pula. Cukup, Cikgu. Terima kasih. Okey. Malam pula. Perlu istirahat. Okey, Banjai standby. Sampai jumpa di Cikgu, Jakarta dan siap. Bandung, Cikgu, minggu depan. InsyaAllah. Tu Banjai nanti saya akan tetapkan dengan pihak Oroco jam berapa, tanggal berapa untuk kita